Guys, hari ini sekarang ni kami di Taman Rusak Putrajaya, guys. Taman Rusak Putrajaya di Taman Botani Putrajaya. Mana rusak dia ni? Oh, tu nah. Mana Ren? Boleh dah masuk sini. Tu jauh sana, jom. Apakah? Ujung sana dia, jauh sana dia. Tu belakang tu. Jom kita tengok lebih dekat, guys. Kita baca sikit dia punya information ni. Rusak apa ada sini? Rusak Timur. Oh. Dia punya penjelasan, guys. Okey. Sana ada tasik, guys. Ui, kalau sini memancing syok, guys. Hai. Tengok rusak. Dia tengok rusak. Atas kepala dia. Ha? Mana? Tu lah, sana dia, jauh betul dia. Tu tengok dah kawan. Weh. Ya kan ada ni kan? Ada berapa ekor je ni? Tak banyak. Tu so sharp. Ha. Oh, cantik bulu ni mah. Cantik bulu ni. Oh, ini kalau dapat memancing syok ni. Kan? Ini kalau boleh baling pancing syok kan? Oh, ikan ada sini, Pak. Syok. Oh, tu rumah PM lah. Sana. Rumah PM. Blur pula ni. Come, we go that side. Nawan kita bagi kau bersama. Okay. Cepat. Stand. 1, 2, 3. Okay guys, next station kami pergi ke Astaka, Morocco, guys. Kami mau tengok apa yang ada di sini. Cantik lah ni. Tengok rabbit. Cantik kan? Ni Astaka, Morocco ni. Saya ambil gambar dulu kah? Sayang, sini mau ambil gambar. Mari. Ambil gambar. Welcome. Follow bang, come. Hey guys, Astana, Morocco. Kita balik. Seni bina Morocco. Inilah dia, guys. Tu guys, seni bina dia, guys. Seni bina dia canggih betul dia. Ukiran-ukiran dia. Mungkin diimport daripada Morocco ni. Tengok ukiran dia. Inilah Astana, Morocco. Kita masuk, jom kita masuk. Kita masuk, guys. Jom. Seni bina ni cantik. Ni. Ini pintu gerbang ya.
Oh, kirang kayu lah guys. Kayu ni. Weh, pintu pula ni mah. See, can open. Kan? Kuatnya angin guys. Kuatnya angin. Okay, daripada Astaka Morocco kita jalan lagi depan sini guys. Tengok view ni. Ni kalau boleh memancing ni, syok ni. Ni Astaka Morocco tadi. Careful lah Len. Where's Noah? Why you left Noah? Aduh, Nolan kan. Go walk. Go lah, go down. Oh, syoknya kalau main bola sini. Badang pun cantik. Ni Astaka dia ni. Mungkin sini ada event orang buat ni. Ya guys, panas. Jadi kita beli air. Ada plus. Ni ada jualan-jualan sikit. Tengok ramai orang kan. Boleh feeding lah guys. Feeding berapa ringgit? Feeding area. Ada pedalboard. Tengok ikan bawah ni banyak lah. Banyak lah ikan sini. Banyak ikan. Tengok. I think sekali baling dapat lah. Tadi ada fish lagi situ. Ya, so many fish. Sekali baling. Hah? QR. Wah? Ni haus kah? Okay, come, let's go. Sekarang kami menuju ke yang area seafood tu guys. Ini ada bumbung sikit, tidak panas. Tadi buat kilo go here. Ya. How to go? Later lah we go there. We walk first. Ni camping site ni. We walk first. Menarik tempat ni guys. Sini pun punya ikan ni, dia bagi ikan. Nah. To see the fish, see? See the fish here? No, semuanya ikan ni. See, so many fish. Ni ikan lah kan? Macam I boleh. Oh, banyak ikan Len, tengok Len. Besar lagi Len. Macam I boleh tangkap ni. You think I boleh tangkap? Oh, banyak ikan ni. Ikan ni kena belah lah Len. Macam ikan lampam je ni. Oh ni, banyak ikan ni. You think I can tangkap? Ni atas sana taman botani guys. Ini pun memang taman botani sudah guys. Tapi kami jalan sini, area seafood sini. Tu PM punya office. Menarik tempat ni. Kalian menarik kan Len? Kalau-kalau disting tumbang kan.
Come, let's go. Mau ke siput? Yalah, we walk only lah. Oh, ikan apa ni? Tidak banyak ikan pun sini. Ini restoran dia ni. Putrajaya Seafood Restaurant. Okey. Ini ada juga tempat lepak-lepak. Nice place lah. Sudah lama sudah saya tinggal Putrajaya ni. Macam dulu pernah lagi masuk sini sekali. Sudah lama tidak masuk. Nampak banyak lah dia punya aktiviti sini. Penat sudah Noah ni. Noah pun penat sudah, Nolan pun penat sudah. Pelik lah pokok ni. Tengok akar dia. Kan? Pokok apa ni? Oh, begini pula kalau dia besar kan, tengok. Kan? Ya, apa ini? Oh, tu jembatan guys. Jembatan yang setiap hari saya lalu. Sana pula. Oh, menariklah tempat ni. Apa ni? Ini Gua Jusri. Ada juga restoran sini. Cheat day. Oh, ni kira jual jus. Ni jus. Oh, atas ni ada taman. Jom kita pergi taman atas. Ben, how you feel? Penat. Penat? Oh, sih. Baru jalan sikit penat. Noah? Penat. You also penat? What you drink? Plus. Okay. Wah, old school punya telepon lah. Apa ni, taman ke ni? Macam taman atas ni. Yalah, taman lah. Taman. Okay, Nonot. Hello. Basah. Masuk. Basah. Oh, basah pula. Dah hujan. Oh, kan ada taman sana lah kan. Laluan taman tu. Jalan. Sini pun ada taman. It's okay, no. Kalau si Taman Asia Pasifik. Oh, dalam ni. Tu dalam tu. Okay, okay kah? Hello. Hello. Hello Noah. Non call kah? Call your friend. Your best friend. Hello. Like this lah. Like this. You talk hello. Hello. Hello who? Where are you now? Huh? Hey. Call your friend. Who's your friend? Yayan dan Syawi. Okay. Kita teruskan berjalan guys. Teruskan perjalanan. Wah, so cantik lah tempat ni. Dia punya landscape cantik betul.
Siapa yang belum pernah pergi sini, bolehlah pergi sini bawa family guys. Dia punya landscape, dia punya taman sangat cantik. Dan tempat ni free sejak masuk, tiada bayaran. Dan yang taman merokok tadi lah, kalau ada mau masuk dalam ada bayaran sikit lah. RM3 untuk dewasa, RM1 untuk anak-anak. Oke, kita teruskan di sini. Masuk. Nah, taman romantik sikit. Wow. Oh, ini kalau photoshoot cantik nih. Kan? Wedding photoshoot cantik tuh nih. Smile. Oke, smile. Smile. Ya. What you doing? Playing swing. Swing. Okay. Mom, posing. Wow, cantik lah tempat ni. Macam dulu saya pergi sini, tiada tempat ni. Jom kita try sampai ujung. Couple-couple tu mana mau datang dating, saya rasa ini tempat sesuai ni. Kan? Kalau mau dating sini ngam ni. Tapi malam dia tutup nih. Bagus juga lah tutup. Dating malam-malam bahaya. Oh ni tengok ni tempat ni, bawah ni. So nice. See? Taman dia. Landscape dia cantik, memang dijaga. Kan? Memang dijaga tempat ni. Oh, sini kosong. Ini bunga kertas. Macam di Korea. Macam di Korea kan. Wow, so nice. Nanti kita survey lagi atas sana guys. Sana banyak lagi tempat-tempat boleh jalan ni. Pokok apa nih guys? Dia berbuah. Tengok. Tapi berduri lah. Nah. Pokok apa ini? Lain betul pokok ni. Mana biawak? Biawak pandai memanjat kah? Tidak. Oh tu. Tu. You tengok atas tu. Not see. Cannot see. Oh. Yeah.
Banyak tupai banyak kan? Ya tu. 1, 2, 3. Banyak tupai ya Ya, sini. di situ ni. Sasa rumah dia orang ni. Nah, terus. He said, you cannot go here, he said. Laman Malaysia Madani. Jom kita masuk ke dalam sini. Oh, cantik lah bunga ni. Cantik bunga dia. Malaysia Madani. Ada ikan ke? Tidak. Nice guys. Up, hand up. Tansi Samsul Azli. Tuas Nusa Negara. Okay. Macam baru lagi ni. 12 Ogos. 6 nilai trust. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta. Oh, betul-betul. Ihsan, keyakinan, hormat. Cantiklah bunga dia kan? Dah letak ni depan rumah. Oh, jatuh lagi semua. Sengaja. Sengaja mau apa? Nanti gatal mah. Gatal nanti. Don't just simply. Suruh bilang pemain bola. Pemain bola kan mesti kuat lah. Tempat ni kalau memancing syok. Aduh. Itu rumah PM guys. Rumah PM sebelah sana tu nah. Yang ada kubah hijau tu. Oh, tu nah. Usahakan tempat dia. Kalau sini boleh pancing. Syok. Banyak ikan sini, lampap. Bila air sini kan penuh ikan. Penuh ikan lah sini. Nanti kita pergi survey tempat yang saya cakap tu. Pokok ni, tengok pokok ni. Scary lah pokok ni. Basikal. Boleh sewa basikal, becak. Lain kali kan. Okey, kita jalan teruskan ke depan. Nah. Apa burung ada di Taman Botani ni? This burung design sharp, you know. Pandai kasih lubang kayu. Inilah senarai burung-burung yang ada di sini, guys. Ada burung apa ni? Okay, I want to try this one. This one is Woi, burung helang ke tu? Lang sikap. Yang ujung tu tu. I want to find langsikap. Menarik. Banyak burung sini, guys. Jom. Tu. Tupai pun banyak tengok atas tu. Banyak tupai. jalan sini Nolan. Sini. Sini. Why did I have some like that? Okey, jom kita berjalan di depan lagi. Ini best pula dia punya. Ya. Berat tak? Pak? Dah lah. Aduh. Okey, jatuh. Dari Noah. Wah. Macam tepi laut lah, guys. Angin dia sejuk betul. Kan? Wah, syok lah. Jom lapat angin sini. Kan dia tengah foto. Macam tepi laut tu. Syok. Ada pokok kelapa lagi ni. Mengapa tu? Ini apa ni? Garden. Buruk garden. Oh. Ada garden pula sini. Tu kubah hijau tu. Tu Masjid Putra. Ada boat, guys. Boat. Ada boat. Wow. Ada boat lah. Where they going no? Oh, sini. Cun betul lah ni. Saya rasa dia sampai PICC tu. Ya. Ada PICC tu. Taksi air Putrajaya. Taksi water taxi.
Okey. Bulan. Tuan lah pakai baju. Pergi spring. Spring. Jangan lagi mga baju. Kenapa lagi? Terus sudah. Not yours. Nah, lebih baik sikit. Dia pusing ke sana dia bersih. Ni wajah bersih. Kop jatuh. Lamatan dari hari-hari lalu. Tapi nak nampak saya tinggi. Sebab tinggi pada pembahalang. Tinggi sebab takut orang terjun. Terjun bukan mati pun. Mana mati terjun ini? Dalam juga tuh. Lemas kali kalau tidak pandai.